So kembali kita first 1000 km, agak-agak berapa ringgit. Kalau boleh nak pakai fully synthetic lah. Di belakang rumah mak aku je. So on the way balik dari office pergi sini, nanti balik rumah aku pun dah dekat dah. Sampai pun kita ke SQ motor untuk servis pertama kali 1000 km. Berapa lama masa dia ambil kita tak tahu. Per servis minyak kena beli, upah saja free kat sini. Ni kawasan servis dia, ada tayar sekali. So nampak kemas dan bersih. Sekarang kita pilih minyak apa yang kita nak pakai. Of course fully synthetic lah yang paling okey kalau boleh. Tempat tinggi nak servis, full dengan kelengkapan kat sini. Tempat buka tayar sekali. Kamarul sales hari tu dia nak buat video servis motor aku, nak tanya agak-agak berapa ringgit lah. Kita servis motor fully synthetic. Yang nak servis sini, yang paling aku suka SQ motor ni, dia tak ramai orang. Dia punya bengkel kemas, dia clean je kan. Kalau kau tengok, maksud dia akan jaga motor kau lah. Kalau kau tengok perwatakan luar saja dah bersih macam ni, dia akan jaga motor kau seelok-eloknya. Sambil-sambil nak cuci mata tengok motor ataupun tengok motor kau kena servis, bolehlah mengopi. Kalau bukan bulan puasa, sedap sikit lah. Masak okok dan mengopi sini. Ini 1000 km tak? Itu tak. Ini baru lagi mengeluar lagi. Oh, baru lagi? Bagus ni kalau waktu hujan. Kalau panas okey. Tapi kalau waktu hujan dia tak risau. Waktu hujan tak pernah try lagi lah. So tukar tayar dengan ni je. Kamarul cakap semi synthetic RM45. Okay, kalau fully RM82. Ni fully RM92. Alamak, banyak pakai modal ni. Ni kalau boleh ambil ni okey sikit. Fully synthetic RM58 je. Ni dua. Ni dua. Okey, betul kan? Betul. Minyak gear 220. Gear 220. Oil filter? Oil filter 15.1. Okey, oil filter 15.1. Ya. Boleh. Kira-kira dulu. So aku ambil yang ni, RS fully synthetic 10W40 kat sama. Ini 10W40 sama. Setiap kali servis perlu tukar. Kalau ikut law Yamaha 2 kali servis. Tapi kalau motor baru nak cantik, setiap kali servis kita tukar je. Okay. Pada kertas. Kertas je? Kertas je dia kau. Dia tak perlu minyakkan dulu kan? Bahagian tak ya? Okay. Dia terus meresap lah. Dia lebih kurang Ovito Y15, Y16, semua pakai Ovito. Ni skru nak minyak hitam. Lepas tu dia ada gasket. Mesin gasket. Benda ni penting ni. Kalau dalam 3 kali servis, 2 kali servis, tukar gasket? Cek kena tukar. Yang ni oil gear. Gearbox punya minyak. Ni gearbox punya minyak. Ya. X-Max dia pakai 2 botol. X-Max 2 botol. Oil gear setiap kali servis tukar sekali lah? Kalau nak ganti setiap kali servis je. Sebab kita tak nampak barang dalam. Yalah. Kering, kita nak kering. Takut dia kering, gearbox pun boleh problem lah. Korting kalau gearbox rosak, anggaran dalam RM1,000 lebih ni. Berapa? 2,000? RM1,000 lebih. 1,000 lebih kalau rosak gearbox. Kalau rosak. Ni tempat masuk minyak hitam. Minyak hitam X-Max dia pakai 1,5 botol. Kalau nak kira dengan botol dia 1.5 lah. Ninggal pakai skuter. Dan ini baru servis dia. Ni hitam belum servis CVT lagi. Battery dia. Ni kita simpan dululah untuk next service. Dekat oil gear ni pun ada gasket. Ocean. So dekat oil gear ni pun ada gasket. Sini. Okay. Mana ada o-ring dia? Dalam dia ada o-ring. Yang tutup dia. Minyak gear picit je 2 botol ni sampai habis. Picit je terus. Tengoklah kalau abang pakai brand lain,
Dia ada minyak 1.2, 1.5. Macam Yamaha memang 0.1 berapa? memang satu ke. 100 ml je? 1 ml je. So 200 ml. 200. Okay, 200 ml 0.1 liter. 200 ml untuk minyak gearbox. Lap apa yang betul. RM179. Tapi tak termasuk kos upah kan? Tak ada. Yamaha, abang motor Yamaha, datang beli Yamaha, dia dah ambil upah. So next service pun datang sini tak ada ambil upah? Beli hitam je. Beli minyak hitam je? Okay. So tak payah ambil upah kalau servis kat SQ, beli kat SQ ni. Okay, so perjalanan balik kita dah boleh mula dah. Okay, bye. Bye. Tapi aku tak tahu kenapa dia bagi skru ni. Oh, memang gam-gam fit.